Alhamdulillah, baru selesai membaja, hujan turun. Memang cantik lah macam ni. Kalau kita membaja hujan turun memang cantik. Tengok, berpuluh-puluh biji saya buang. Pokok tak sesuai lagi untuk berbuah, kita buang dulu. Dalam 30 biji memang lebih lah. Kat pokok yang sebelah pun saya buang. Saya tak nak ajar lagi dia berbuah. Sebelah ni pun saya dah buang. Tengok, 30 biji lebih. Ni dah berpucuk, dah nak berbunga. Dah tengok. Pokok lima ni kalau dia start berbuah, memang dia tak berhenti lah. Tak berhenti berbuah. Tengok pokok sebelah. Saya dah buang. Saya tak nak ajar lagi. Pokok baru 2 tahun. Tak sampai 2 tahun lah. Tinggi lebih pada saya. Yang ni pun sama. Saya buang dulu. Ni rasa dah yang ke-3 kali dah buang ni. Buah ni. Tengok pokok sebelah ni. Pokok sebelah ni tengok. Dah berpucuk. Dah berbunga dah. Pokok tak sesuai lagi dengan umur. Dah berbuah. Kalau 2 tahun, insya-Allah boleh lah kita apa ni panggil, kita nak bagi buah pun boleh lah. Untuk umur 2 tahun kita boleh tinggal buah. Tengok yang macam pokok sebelah ni, 2 tahun, hampir 2 tahun lah ni. Kalau dah macam ni, kita dah boleh tinggal buah. Dah besar ya. Sesuai dengan pokok. 2 kali ganda dengan saya tinggi. Dah ada buah. Kita tinggal lah. Tadi dah petik lah tadi. 1 biji. Pokok sulung, buah sulung. Yang ni pun sama, kita buang. Buah sulung ni saya dah ambil lah. Buah sulung. Tapi tak cantik lah buah. Bolehlah buat rasa-rasa. Okey ya, sahabat. Assalamualaikum.